pakai ni je. Pakai plastik sampah ni je koyak-koyak. Dia kata koyak-koyak. Hantar anak pergi sekolah selalu naik motor ya. Yo, motor you ni berapa lama? 11 tahun dah. 11 tahun sampai you pakai ni. Koyak. Ya Allah, dia pakai plastik sampah guys. Macam ni. Dah tak payah pakai plastik sampah, you tukar sekarang. Ini dah tak payahlah pakai plastik sampah walaupun koyak sikit. I rasa ni koyak banyak ni. Banyak. Tak payah pakai plastik sampah, pakai plastik sampah ni. Anak-anak pun cakap, ibu payah pakai plastik sampah ni. Nak tukar motor sayang. Kita tukarkan dia punya seat. Ni, pakai terus ni. So, biasalah kalau aku kan air bertakung kan. Nampak ni? Ni lah kot yang koyak dia ni kan. So, jom kita tukar ni. 11 tahun motor ni. Ibu rasa lebih sebenarnya. Lebih daripada 11 tahun lah rasanya. Ibu rasa lebih daripada 11 tahun sebab masa ibu kahwin dengan ayah, motor ni dah wujud dah. Tak silap ibu lah. Kan? Tak nak tukar. Dia tak nak tukar ya. Dia sayang betul. Orang kata apa? Sentimental value kan. So, kita tukarkan dia punya cover seat. Guna cover seat yang macam ni. Okay, selagi kita akan tukar. Yang ni yang jenis kalis air. Adik, macam mana ayah? Kesian nak yang pakai ni je. Pakai plastik sampah ni je koyak-koyak. Dia kata koyak-koyak. Hantar anak pergi sekolah selalu naik motor ya. Apa? Ayah Tukar. Ayah tukar. Nampak tu. Plastik sampah. Jangan buat macam ni ya. Sarungnya plastik sampah macam tu. Astaghfirullahalazim. Boleh tengok tak dia punya koyak tu macam mana? Bekas sikit-sikit tau ni. Dia koyak dia macam ni. Dia sayang. Dia sayang dengan motor-motor. Nak kata apa? Boleh dia tukar seat kan. Tapi tak apa. Kita coverkan dulu. Okay, kita pasang dulu cover dia. Sarung dia pun mudah je. Okay. Okay, ni bila dah dipasangkan. Okay. Walaupun nampak komod kan. Nanti dia akan okey lah. Okay. So, elok barulah nampak elok sikit. Ni katakan hujan ke. Ataupun kena orang kata cakar-cakar sikit pun tak ada apa tau. So dia kalis air. Yang ni korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Barulah elok sikit. Ada ke pakai plastik sampah? Mereka jangan pakai plastik sampah yo. Tukar motor baru terus.